Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya wartawan Wafi Dan saya wartawan Syahmi. Kami daripada Bayan Production. Syahmi, awak tahu tak pada hari ini sekolah kita mengadakan program apa? Saya kurang tahulah wartawan Azafi. Untuk pengetahuan wartawan Syahmi dan juga murid-murid semua, pada hari ini sekolah kita mengadakan program kata Al-Quran dan juga penyerahan duit raya anjuran sekolah bagi semua murid bayar lepas. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Ustaz Fikri. Ustaz Fikri. Saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada Ustaz Fikri. Boleh ya Ustaz lah? Ya, boleh. Ustaz, saya ingin mempertanyakan satu soalan. Apakah perasaan Ustaz tentang majlis yang kita lakukan pada hari ini? Okay, Alhamdulillah. Majlis hari ini berjalan dengan lancar. Kita mulakan pagi kita dengan bacaan Yasin seperti biasa setiap pagi. Kemudian kita diteruskan lagi dengan majlis khatam Al-Quran. Majlis khatam Al-Quran. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kemudian kita teruskan lagi dengan pemberian sumbangan kepada asnaf-asnaf yang layak untuk menerima sumbangan hari raya untuk membantu golongan-golongan yang susah ketika bulan Ramadan ni. Jadi kita memberikan sedikit sumbangan kepada mereka. Jadi yang sedang berlangsung sekarang ni adalah ceramah ambang Aidilfitri yang disampaikan oleh pensyarah yang kita jemput khas daripada Kolej Vocational. Itu Syami. Ustaz, saya nak tanya satu soalan yang terakhir. Apakah harapan Ustaz untuk murid-murid SMK Bayan Lepas untuk masa depan dalam bidang aspek akademik dan dalam aspek keagamaan? Jadi kita di bulan Ramadan ni, jadi saya harapkan murid-murid SMK Bayan Lepas dapat meneruskan lagi apa yang kita buat sepanjang bulan Ramadan ni. Seperti kita adakan tadarus. Jadi murid-murid lepas ni jangan berhenti tadarus setakat bulan Ramadan sahaja. Jadi teruskan lagi. Bulan Syawal sampailah kita jumpa Ramadan yang seterusnya. Kemudian saya harap murid-murid dapat juga melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh pihak sekolah untuk mencungkil bakat-bakat dalam bidang akademik ataupun kurikulum. SMK Bayan Lepas terbaik ternama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya wartawan Azwafi. Jadi pada hari ini saya mahu menemu bual seorang murid yang berkaitan juga dengan program sebentar tadi. Jadi siapa nama? Nama saya Muhammad Khairi. Baiklah. Jadi sihat ke Amirul pada hari ini? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya mau bertanya beberapa soalan lah kepada Amirul, boleh? Boleh. Jadi apalah perasaan Amirul tentang program tadi? Perasaan saya program tadi sangat hebat dan pihak sekolah dapat membuatnya semua dengan lancar dan khalifah membaca pun sangat merdu suaranya dan semuanya Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan banyak kesenangan, sejuk, aircon dan program bagi duit raya pun sangat pantas dan semua dapat. Baik. Dan juga apakah yang Amirul mengharapkan dalam program ini? Apa yang saya harapkan dalam program ini sebelum bermula semuanya berjalan lancar dan tiada apa-apa bencana kan. Tapi walaupun hujan tapi semuanya berjalan dengan lancar Alhamdulillah. Pihak sekolah buatnya semua dengan baik. Baik. Terima kasih banyak Amirul. Alhamdulillah, terima kasih sudah selesai sudah. Terimalah daripada laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja laporan daripada kami. Saya wartawan Wafi dan saya wartawan Syahmi. InsyaAllah dengan bantuan Allah SWT, kami mengharapkan agar majlis ini berjalan dengan lancar. Akhir sekali, kami juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin bagi semua yang menonton. Terima kasih.